Anda sedang menonton carikeras.com dan hari ini SAIC Motor Malaysia atau lebih dikenali sebagai MG Motor Malaysia telah melakukan preview atau perantungan untuk model terbaru mereka iaitu MG S5 EV. Jom kita usah. So memang nyata MG S5 EV dia adalah sebuah crossover SUV yang bersaiz agak kompak, lagi-lagi bila anda bandingkan dengan lawan direct dia iaitu BYD Atto 3. Tetapi pada pandangan saya ini lagi handsome rupa daripada BYD Atto 3 tu, sebab memang tengoklah lampu LED di area dia bertema checkered flag macam kereta racing. Lepas tu kat bawah dia bumper dia lagi garang, lagi lawa rupa dia pada pandangan saya, dan ada banyak lagi. Di profil sisi MG S5 EV ni boleh lihat dia mempunyai beberapa sentuhan tipikal SUV, termasuklah ni roof rail yang agak rugged, tapi apa yang saya suka kat sini sentuhan premium seperti kemasan gloss black untuk window panel dia, dan dekat depan yang boleh lihat sport rim dia agak ranggi dan sangat distinct design dia. Okey, di bahagian belakang pula anda boleh lihat seperti profil hadapan, profil belakang dia sangat-sangat distinct. Memang sah anda tidak boleh silapkan MG S5 EV ni dengan mana-mana model lain. Saya suka design lampu belakang dia di mana dia sangat tipikal, dia full width LED tetapi ranggi, sangat garang, memang lawa. Okey, sekarang kita bincang bateri, jarak perjalanan dan pengecasan. Okey. Untuk MG S5 EV ni, MG Motor Malaysia dah kata mereka akan bawa masuk dua pilihan saiz bateri iaitu 49 kWh dan 62 kWh. Kelajuan pengecasan dia pula sangat tipikal untuk mana-mana model China di mana AC dilimitkan kepada 6.6 kW manakala DC boleh setinggi 150 kW. Dari segi jarak perjalanan pula, menurut MG Motor Malaysia, varian yang paling efisien sekali mampu memberi sejauh 430 km menurut standard WLTP. Dari segi tering kuasa pula, MG S5 EV ni menggunakan sebuah motor elektrik yang dipasang di bahagian belakang dan memacu roda belakang. Ya, ini adalah sebuah EV pacuan roda belakang dan motor tersebut mampu menjana 170 PS dan 250 Nm daya torque. Okey, masuk ke dalam kabin MG S5 EV ni dan sangat tipikal MG dari segi yang baiklah, sebab anda boleh lihat kat depan ada dua paparan digital. Satu ialah paparan meter digital 10.25 inci dan sebelah dia sebuah paparan touchscreen 12.8 inci, sangat besar, sangat clear. Sebelum saya lupa, Apple CarPlay dan Android Auto dua-dua ada dalam infotainment ni. Selain daripada tu, dekat center console yang anda boleh lihat ada wireless charging pad satu, dan kat sebelah dia ini satu typical touch MG rotary gear selector dial, memang cantik, memang sangat lawa. Dan ada banyak lagi sentuhan premium dan sentuhan upmarket di sini, termasuklah tengok ni balutan kulit tiruan di dashboard dan juga sebuah panoramic glass sunroof yang sangat besar. Seat dia pula dibalut dengan kulit tiruan dan juga fabric, memang sangat empuk, lembut dan rasa mahal. Overall tak ada banyak nak komplain, cuma dia nampak macam saya cakap tadi, ini adalah sebuah SUV yang kompak sikit. So mungkin saiz kabin ni untuk segelintir orang mungkin rasa agak kecil, tapi selain daripada itu, overall kabin MG S5 ni sangat on. Jadi sesi hari ini hanya sebuah preview atau pratonton, tapi kami dijanjikan MG S5 EV ni akan dilancarkan secara rasmi di Malaysia Auto Show tidak lama lagi. Buat masa sekarang, harganya cuma anggaran yang akan bermula daripada RM115,000 dan ada 5 pilihan warna eksterior. Jadi dengan harga anggaran ini, saya nak tahu pandangan tuan-tuan dan puan-puan, MG ni lagi baloi ke beli daripada BYD Atto 3 mahupun Chery Omoda E5, ataupun lagi baloi beli daripada Proton Emas 7? Beri pandangan anda di ruang komen di bawah.